Kami di bahagian perusahaan Halal Jakim berada di Malaysia International Halal Showcase di MITEC. Kita telah menerima pelbagai kunjungan daripada pelbagai negara yang hadir untuk bertemu dengan Jakim di pavilion kami. Jadi alhamdulillah kita menerima kunjungan daripada pelbagai negara seperti Jepun, France. Kita ada kunjungan daripada beberapa negara lain termasuklah China dan sebagainya, yang kesemuanya pastilah sangat-sangat berminat untuk mengetahui tentang persediaan halal Malaysia. Jadi di pavilion Halal Jakim ini kita mempunyai pelbagai section. Kita ada section daripada makmal MyHack kita. Kita juga ada beberapa facilitator yang akan berada di pavilion Jakim untuk memberi infotainment ataupun informasi kepada pengunjung-pengunjung yang hadir dalam program MIHAS ini, dalam kita memberi maklumat yang lebih tepat kepada semua pengunjung. Jadi kerana itu mungkin untuk kita melaporkan apa yang telah kita laksanakan, dan kita sangat berpuas hati kerana kita telah pun dikunjungi dengan begitu ramai syarikat-syarikat yang sangat berminat dengan persediaan halal. Sekarang itu mungkin daripada saya, Syarif Samad, bahagian perusahaan Halal Jakim di program International Halal Showcase 2025.